الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa menjaga kesejahteraan hidup, termasuk menjaga kesihatan tubuh badan yang merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk menghindari penyakit diabetes. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Sadaqallahul azim. Dan makan dan minumlah, dan janganlah pula kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 31. Islam meletakkan asas kukuh untuk menjaga kesejahteraan hidup melalui gabungan wahyu, sunnah dan panduan para ulama. Antaranya terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-A'raf ayat 31 yang khatib bacakan pada awal tadi. Larangan makan dan minum secara berlebihan diperkukuhkan dengan sabda Rasulullah SAW yang menganjurkan pembahagian perut kepada tiga. Yang pertama makanan, yang kedua minuman, yang terakhir pernafasan. Dihuraikan dengan lebih mendalam oleh Hujjatul Islam Abu Humaid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang menegaskan bahawa berlebih-lebihan dalam pemakanan boleh merosakkan kesihatan jasmani dan rohani. Kesemua peringatan tersebut adalah bertepatan dengan kaedah fiqh la darar wa la dirar, yang menuntut agar segala bentuk kemudaratan mestilah dielakkan, sama ada terhadap diri sendiri mahupun orang lain. Seperti pengambilan gula secara berlebihan umpamanya boleh membawa kepada penyakit diabetes, merupakan satu kemudaratan yang ditegah oleh syarak. Kemudaratan yang bukan sahaja menjejaskan kesihatan seseorang, bahkan turut memberi beban kepada keluarga dan masyarakat. Justru itu, dengan mengamalkan pemakanan secara bersederhana dan mengawal pengambilan gula, kita sebenarnya memenuhi tuntutan syarak untuk memelihara nyawa, hifzul annas, sekaligus berupaya menyeimbangkan kesihatan tubuh badan, kekuatan beribadah dan keberkatan hidup di sisi Allah Azza wa Jalla. Jemaah yang dimuliakan Allah, diabetes atau lebih dikenali dalam kalangan masyarakat Melayu ialah istilah kencing manis, merupakan satu masalah kesihatan yang memudaratkan, yang merosakkan keupayaan tubuh badan untuk memproses glukosa, iaitu gula dalam darah, mengakibatkan tahap gula dalam darah menjadi tinggi daripada biasa. Diabetes berkemungkinan mengheret pesakit berhadapan masalah jantung, kerosakan saraf, kelemahan otot dan kabur penglihatan. Maklumat Kementerian Kesihatan Malaysia merekodkan ketika ini terdapat 3.6 juta rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menghidap penyakit diabetes.
Daripada jumlah tersebut, seramai 113,000 orang pesakit diabetes direkodkan berdaftar mendapat rawatan di pusat-pusat kesihatan dan hospital kerajaan di negeri Perak sahaja. Apakah punca penyakit diabetes ini? Yang pertama, puncanya ialah pengambilan gula, lemak dan makanan berkalori tinggi secara berlebihan. Seterusnya, pemakanan yang tidak seimbang, gaya hidup tidak sihat dan kurang aktif, berat badan berlebihan atau obesiti. Seterusnya, penyakit keturunan, mengalami tekanan hidup yang keterlaluan, dan lain-lain lagi. Dan apakah pula tanda-tanda awal pesakit diabetes? Mereka kerap membuang air kecil, yang ini terutama pada waktu malam. Dahaga yang melampau, cepat berasa lapar, keletihan melampau, penurunan berat badan secara mendadak, pandangan kabur, luka lambat sembuh, dan akhir sekali rasa kebas di kaki dan tangan. Pakar-pakar perubatan memberi nasihat berikut untuk menghindari dan sebagai langkah untuk pencegahan penyakit diabetes. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa, disebabkan penyakit diabetes kebiasaannya tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal dan hanya dapat dikesan melalui pemeriksaan, adalah penting untuk kita melakukan pemeriksaan kesihatan awal dan secara berkala. Seterusnya, mengawal berat badan supaya tidak menjadi gemuk atau obesiti. Seterusnya, kita hendaklah amalkan pemakanan sihat dan seimbang, mengandungi serat yang tinggi seperti sayur, ulam, buah-buahan dan kekacang. Pilih karbohidrat kompleks seperti nasi perang, roti gandum dan yang penuh dan bijian penuh. Elak mengambil lemak bakon, begitu juga makanan segera. Yang terakhir, banyaklah minum air kosong, dinasihatkan sekurang-kurangnya 8 gelas sehari semalam. Dan kurangkanlah mengambil minuman bergula, bersoda dan berkarbonat. Jemaah rahimakumullah, tubuh badan adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijaga agar kita dapat beribadah dengan sempurna. Di samping berupaya melaksanakan kerja dan menjalani kehidupan dengan baik, sayangilah tubuh badan kita disegarkan dengan gaya hidup yang sihat melalui pemakanan yang sihat lagi seimbang, riadah, rehat tidur yang cukup, di samping mengawal emosi dengan beribadah, mendampingkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Elakkanlah dan hentikan perbuatan-perbuatan yang boleh menjejaskan kesihatan dan merosakkan anggota tubuh badan, seperti merokok, mengambil dadah, meminum minuman keras, berfoya-foya dan berjaga malam. Sempena masih berada dalam bulan Syawal ini, mimbar menyerulah ummah untuk melaksanakan ibadah sunnah, iaitu puasa 6, bagi meraih fadilat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang bermaksud sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, ia seumpama berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimbar menyeru para jemaah agar tetap berpegang kepada akidah Islamiyah
berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in, serta mengikutinya daripada kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah, mengerjakan ibadah terutama solat fardu secara berjemaah. Perbanyakkanlah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa thabbithhum 'ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izz al islam wal muslimin وانصر إخواننا وأخواتنا وأطفالنا في فلسطين واحفظ أهلها وانصر جنودها ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kurniakanlah kami kesihatan tubuh badan yang baik, merangkumi rohani dan jasmani. Jadikanlah kami umat yang bersederhana dalam segala perkara serta menjauhi berlebih-lebihan dalam pengambilan makanan, agar kami dapat memelihara amanah menjaga tubuh badan dengan baik, seterusnya dapat beribadah secara sempurna. Ya Mannan ya Razak, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniailah mereka rezeki berlipat ganda. Sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhilah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Aziz ya Qahar, lindungi umat Islam yang sedang dizalimi serta ditindas oleh musuh-musuh Islam, terutamanya umat Islam di Palestin dan Iran yang kini menjadi mangsa kezaliman rejim Zionis Israel bersama Amerika Syarikat dan serta sekutu mereka. Limpahilah ihsan-Mu membela dan mengurniakan kemenangan kepada hamba-hamba-Mu yang di bumi Palestin dan di Iran untuk dapat kembali hidup dalam suasana aman, selamat dan makmur. Ya Mukmin ya Muhaimin, jauhilah kami daripada kemurkaan-Mu. Jauhilah kami daripada termasuk dalam kalangan orang-orang yang terhalang mendapat nikmat-Mu. Jauhilah kami daripada kesengsaraan, bencana dan malapetaka. Jauhilah kami daripada kejahilan dan kezaliman. Limpahilah rahmat-Mu agar negara kami berada dalam keadaan selamat dan makmur, rakyatnya hidup dalam suasana aman dan muhibbah. Ya Malikal Mulk, lantiklah untuk urusan kami orang-orang yang terbaik dalam kalangan kami. Janganlah Engkau lantik untuk urusan kami orang-orang yang terburuk dalam kalangan kami. Hindarilah negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah, lagi ikhlas serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Mu'izz ya Azim ya Kabir, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap Raja kami Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Mu'izzin Syah Ibnu Al-Marhum, Sultan Azlan Muhyiddin Syah Al-Maghfurlah, dan Raja Pemaisuri Perak Darul Rizwan Tuanku Zara Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله عزيز يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.